Pejabat SSM Cawangan Miri yang dirasmikan pada hari ini akan berfungsi untuk menjadi pusat utama kepada komuniti sektor korporat, bukan hanya di daerah Miri ini tetapi juga 3 kawasan lain, iaitu Bintulu, Limbang dan juga Lawas, terkait kepada urusan pendaftaran, urusan khidmat nasihat, pematuhan tata kelola yang telah diperuntukkan bagi syarikat-syarikat yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat dan juga entiti perniagaan yang berdaftar dengan PLT. Jadi itu peranan SSM khususnya di Sarawak dan juga di Miri ini. Dan merupakan satu-satunya pejabat cawangan SSM di seluruh negara. Kita ada 7. Dan di Miri ini adalah satu-satunya premis yang merupakan milikan SSM sendiri. Sebenarnya Sarawak ini cukup bertuah. Kerana apa? Kerana pejabat SSM negeri dan pejabat SSM Miri ini beroperasi di bangunan ataupun premis sendiri SSM. Kalau tempat lain ada yang sewaan, sebagaimana yang kita maklum tadi, SSM juga tidak ketinggalan dalam program CSR, melalui program wakalah zakat, dan hari ini kita memberi sumbangan wakalah zakat dan juga CSR di daerah Miri ini khususnya, dan seperti tadi telah diberikan sumbangan kepada pelbagai entiti, surau, masjid, begitu juga bantuan secara langsung kepada khususnya golongan asnaf.